Azia, kita buat major service. Okey, kita buat dari suspension ini naik. Korang tengok, satu naik, satu slow. Okey, dia punya suspension absorber depan dah lembut. Okey, dia punya cover koyak. Cover ni kalau tak ganti, kalau ganti absorber baru, masuk pasir apa, absorber ni rosak. Yang kedua, brake system. Sebab tu time nak cuti sekolah ni brake penting. Macam ni pun brake habis. Okey. Yang ketiga, nombor biasalah servis untuk Azia 020. Untuk gearbox system, okey, sebab satu, dia punya flyer OC bocor. Okey, flyer OC ni bocor. Okey, untuk flyer OC biasa gearbox nak kena turun. Sebab dia punya flyer OC dia dekat tengah ni antara enjin dengan gearbox. Okey, ganti converter. Bila buka gearbox, converter ni ganti. Yang kedua, drain shaft dia memang bocor sebelah. Okey, ni dah cek drain shaft. Second, auto filter memang hitam lah. Korang tengok. Okey, dia punya auto filter. Okey, ni kita tengah flashing kereta Azia. Okey, ni kita dah siap. Sudah bersih. Ni sekarang minyak dah bersih, cantik dah. Minyak gear. Ini minyak gear yang pertama kita buang, ini yang flashing punya. Okey, untuk minyak gear memang kita pakai Petronas ATS. Okey, buat lebih otomotif. Jaga kereta, jaga selamat.